Guys, ini adalah RM100. Okey, ini saya akan letak dalam wallet dan letak atas lantai Plus Arena Seremban. So kita akan tengok siapa yang ambil. Yang ambil tu akan dapat hadiah. Okey, jom. Siapa yang akan ambil? Siapa yang ambil? Kita standby je. Ini siapa tadi dekat dia dulu? Guys, it's a prank. Tapi tak apa. It's a prank. Tunjuk guys. Ini adalah peraduan Arenar punya belanja dan menang. Tapi tak apa. Nama adik? Makno. Okey, tapi saya akan belanja RM30 hari ni. You boleh join peraduan ni. Okey, you nak makan apa hari ni? Nak pergi beli ni. Okey, boleh. RM30. Serius lah takkan? Betul ni. Saya akan transfer online dekat awak sekarang. Okey. Tapi satu benda lah, real gentleman, tolong ikatkan apa tali kasut. 30 Okay, jom. You nak beli apa? Ni nak balik apa? Muar ni. Jauh kena makan banyak. Ni berapa kak? Tak apa, you boleh beli pun lebih daripada 30. Saya belanja. Saya belanja, you pilih je, saya belanja. Berapa resit pun boleh, tapi minimum RM30. Ini ada example bukan duit betul-betul tau. Okay, tak you pegang. Okay. Sebab you yang akan buat semua ni. Tiba-tiba you menang, you nak nama saya ke nama awak? Ya, dia ada banyak hadiah tau. Ada handphone, free minyak untuk setahun, unlimited entry sampai 30 Disember. 3 bulan nak raya kan? Tiba-tiba kau menang Alza ke? Boleh bayar pun. Alhamdulillah. Okay, cara simple. Okay, you dah belanja minimum 30 kan? Ada resit. Lepas tu Bang hantar resit dengan nombor tu. Okay, tangkap gambar tu ke gambar resit. You try scan QR. Okay, cuba scan. Okay, kita try. Hantar gambar resit. Gambar resit tu. Yang tadi punya. Kalau orang guna My Debit atau Do It Now QR, boleh join peraduan belanja dan menang plus. Okay? Betul. Okay. Kalau dapat hadiah, ada rezeki lah. Okay guys, you orang pun belanja minimum dekat mana-mana Plus Arena untuk join campaign belanja dan menang dari Plus. Go terus saja.